Okey, Assalamualaikum pada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sentiasa sihat dan dirahmati Allah. Amin. Okey, pada VTT kali ini saya sekadar ingin berkongsi melawat makam Laksmana yang tersohor di Johor suatu ketika dulu, iaitu makam Laksmana Bentan ataupun Laksmana Laut, atau nama sebenarnya Megat Seri Rama. Al-Fatihah untuk beliau. Mengapa Datuk berlindung di balik dinding? Apakah Datuk telah terasa yang Datuk berselindung di sebalik kebenaran? Bumi yang lebar hamba tampar tak kena. Dengan air mata peluh dan darah hamba curahkan untuk berbakti pada Sultan dan tanah air.